Aku nak bagi tahu korang sekarang Bitcoin dah cecah paras terendah. Aku betul-betul percaya. Macam aku rasa inilah paras terendahnya. Rancangan aku sekarang adalah untuk buka posisi yang aku akan pegang sampai habis pasaran menaik ni. Aku sebenarnya tengah cuba nak tangkap harga terendah dan aku rasa inilah masanya. Aktivitjas in Karita BC di paras tersunzi in Bitcoin. Dan sekarang ini kerasin peluang terbaik untuk buka posisi long yang besar. Kalau korang memang nak all in crypto, inilah masanya. Aku sendiri pun tengah all in habis-habisan sekarang. Aku sanggup jual kereta aku semata-mata untuk beli Bitcoin. Aku tengah buka posisi besar. Korang boleh tengok sepanjang minggu ni macam aku cakap, aku dah buka posisi besar. Although buying Sir Treasuries made me agree Sir Crane was able to Bitcoin and Ethereum, I was tak tahu nak cakap apa dah. Inilah masanya untuk jual barang korang untuk beli Bitcoin. Hari ni aku naik Ryanair. Sebab apa? Sebab aku nak simpan Bitcoin aku sampai harga dia mula melonjak. Beberapa minit mengunci keuntungan kita for berpasager $1 untuk satu dagangan ini sahaja. So lihat itu.